So bukan semua orang mati di Madinah tanam di Baqi'. Tak boleh semua orang ditanam di Baqi'. Siapa yang meninggal di kawasan Masjidin Nabawi sahaja, ataupun orang-orang yang memang kita tahu dia akan dia boleh ditanamkan di Baqi' tu. Sebagai contoh, kita tahu dia ni para hujjaj, orang yang mengerjakan haji ataupun orang mengerjakan umrah, ataupun dia ni memang ahli Madinah, maksudnya penduduk Arab Saudi di Madinah, khususnya pada lingkaran memang alamat rumah dia dekat dengan Masjid Nabawi. Semua tu akan boleh ditanam di Baqi' lah. So bukan semua orang mati di Madinah tanam di Baqi'. Bukan. Okey. Bukan. So ada juga rakyat Malaysia yang meninggal tapi di hospital, dia tak ditanamkan di Baqi'. Dia ada di tanah perkuburan Islam di Madinah, bukan di Baqi'. Tapi kalau dia memang mati di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, lepas tu dia ni adalah memang kita tahu dia visa umrah ataupun visa haji, confirm tanam Baqi', confirm 100%. So bila dah ditanam kat Baqi', macam mana nak tahu kubur dia? Memang tak tahu, kecuali ada waris pada waktu tersebut ikut dia dan tahu kat mana exactly tempat dia boleh tahulah. Boleh kalau letak macam penanda? Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh. Nama pun tak ada. Nama pun tak ada. Cuma anonymous terus tanam terus. Yang tahu betul-betul exactly adalah orang pengurusan masjid lah. Kalau kita tanya dia kat mana nombor nama sikit, arwah sikit kan, dia mungkin boleh bantu lah. Tapi percentage untuk awak minta tolong dengan dia tu hanya ada 5% je lah. Dia takkan tolong. Alasannya mudah je. Kullu rahal jannah. Dia kata semua ni akan pergi masuk syurga, kau jumpa kat syurga je. Tu je. Dan kau nak ziarah dia pun kau bukan boleh ziarah hari-hari, mungkin setahun sekali macam tu lah.